Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati sebagai seorang Islam. Biasa saya mengingatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindak tanduk kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa tersebut kita boleh persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti untuk kita memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, suasana Syawal meriah lagi dengan aktiviti jamuan, open house, ziarah menziarahi dan sebagainya. Kita menyambut Syawal lagi dengan begitu meriah dan melihat menekuni catatan sejarah, membuka safhah demi safhah kepada sejarah Islam dan tarikhnya, kita akan menemui peperangan yang hebat dalam sejarah Islam berlaku pada bulan Syawal. Justru semasa kita meraihkan perayaan Aidilfitri, sambil-sambil kita lihat kesan sejarah daripada peperangan Uhud. Hari ini kita nak membawakan khutbah bertajuk Iktibar Perang Uhud. Secara ringkasnya, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri tentang latar belakang peperangan Uhud ini, berlaku pada 7 Syawal ataupun 11 Syawal pada tahun ke-3 Hijrah. Tentera Islam mempertahankan diri dari serangan tentera kafir Quraisy yang menyimpan dendam selepas kalah dalam peperangan Badar, dan peperangan tersebut dinamakan peperangan Uhud kerana ia berlaku di sekeliling bukit Uhud. 1,000 orang bala tentera Islam pada awalnya, 300 orang telah dihasut oleh munafik, tinggal 700 orang berlawanan, bertentang dengan 3,000 orang kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan Al-Harb. Dan natijah daripada peperangan tersebut telah syahid lebih kurang 70 orang sahabat Nabi SAW dan 23 di kalangan musyrikin Quraisy. Dan yang paling menyedihkan, Nabi SAW adalah bapa saudara Nabi SAW sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, telah syahid, dibunuh oleh seorang hamba bernama Wahsy.
Rasulullah SAW sangat sedih dan peristiwa. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Taala, apakah iktibar yang kita dapat ambil daripada peristiwa peperangan Uhud ini? Yang pertama, kita diajar supaya menjauhi sifat tamak. Ditakdirkan cerita tersebut, kisah tersebut berlaku di mana para pemanah meninggalkan posisi mereka, dikatakan untuk mengambil harta-harta yang ditinggalkan oleh musyrikin Quraisy pada pusingan pertama peperangan. Begitu juga situasi ini berlaku dalam peperangan Hunain, yang menang pada permulaannya, tetapi asas sifat tamak kepada harta rampasan perang, lalu mereka berhenti mengejar musuh yang lari. Kemudian musuh tersebut telah mengambil tindakan kedua untuk melakukan serangan. Begitulah juga ujian kepada para pendakwah, dengan ujian ketamakan kepada harta dunia dan kedudukan. Pendakwah diuji, ulama diuji, orang alim diuji dengan ketamakan dunia, menyebabkan berlakunya keguguran. Sudah jemaah yang dirahmati Allah Taala. Yang kedua, kehebatan wanita dalam mempertahankan Islam. Di dalam peperangan Uhud menzahirkan betapa peranan seorang wanita bernama Nusaibah yang mengelilingi Rasulullah SAW di saat tegang dan cemas. Beliau telah menghunuskan senjata untuk mempertahankan Rasulullah SAW daripada tentera Islam daripada bolos, menjadikan salah satu bukti bahawa pelibatan wanita sangat besar dalam perjuangan Islam. Wanita Islam juga memikul tugas dakwah, beban dakwah, selain tugas di rumah mengasuh anak, untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, iktibar ujian kecederaan kepada Rasulullah SAW. Di mana kita sebut tadi, bagaimana Nabi SAW sendiri tercedera, namun Nabi SAW tetap bersabar dengan segala cabaran yang berlaku dalam peperangan Uhud ini, sehingga tersebar berita kewafatan Rasulullah SAW. Tak sabar, merasa tercabar dengan berita. Lalu Allah SWT berfirman mengingatkan kepada mereka-mereka yang diuji oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Suratul Ankabut ayat 1-3. Alif Lam. Patutkah manusia itu menyangka mereka dibiarkan untuk mengatakan aku ini beriman, kami ini beriman, sedangkan mereka itu tidak diuji? Dan kami sesungguhnya telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ada yang kami tahu sebenarnya orang yang benar-benar beriman, dan nyata pula yang kedua takwinya tentang orang-orang yang berdusta. Yang keempat, mengatur strategi adalah asas kemenangan. Bagaimana kita melihat Nabi SAW bukan sahaja sebagai seorang pendakwah, tapi Nabi SAW tugas baginda meliputi pemerintahan politik. Nabi juga terlibat dalam mengatur strategi peperangan untuk memastikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini di tempat tertinggi, menunjukkan betapa kesyumulan ajaran Islam ini meliputi segenap aspek kehidupan manusia. Inilah juga peranan ulama, orang-orang alim, orang yang berpengetahuan, bukan sahaja untuk berdakwah tetapi terlibat dalam pentadbiran,
untuk mengajak manusia dalam urusan dunia taat kepada perintah Allah SWT, beribadah khusus, menjalankan kehidupan seharian. Walaupun sedih dalam peperangan Uhud, berlaku dalam peperangan Uhud ini, tetapi Allah Ta'ala telah meniupkan semangat ke dalam sanubari umat Islam melalui ayat 104 surah An-Nisa. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kamu hilang semangat, jangan kamu lemah dalam memburu musuh yang menceroboh. Sebabnya kalau kamu menderita sakit, luka ke, mati ke, maka sesungguhnya mereka pun, musuh pun menderita sakit seperti penderitaan kamu juga. Sedangkan kelebihan yang ada pada kamu ialah kamu mengharapkan Allah SWT apa yang tidak diharapkan oleh mereka, iaitu balasan baik di akhirat. Surah An-Nisa ayat 1. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, tentang penyatuan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bagaimana kita melihat tindakan tentera pemanah 50 orang yang tidak sepakat memberikan kesan negatif kepada keseluruhan pasukan 700 orang, menyebabkan perpecahan dan pembalahan yang tidak akan menitipkan apa-apa melainkan kesan yang buruk dan merosakkan. Ketidaksepakatan ini hanya akan membuahkan kerugian dan kehilangan yang nyata. Yang keenam, keberanian Rasulullah SAW, leadership, kepimpinan Nabi SAW. Nabi SAW berada di barisan hadapan tentera. Nabi SAW memberikan dalil bahawa jawatan kepimpinan disandang oleh orang yang berani, yang tetap teguh pendiriannya kepada agama Allah SWT. Dan Nabi SAW menjadi seorang motivator, memberikan motivasi kepada tentera, meningkatkan semangat mereka walaupun berada di saat-saat genting ketika tentera musuh datang menerobos ke tentera Islam. Yang ketujuh, patuh kepada arahan pimpinan. Ini yang kita sebutkan tentang bagaimana tentera pemanah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak patuh kepada perintah Nabi SAW menjadi pengajaran penting untuk kita. Yang ke-8, menghormati dan mengasihi pemimpin, khususnya Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertungkus lumus mempertahankan pemimpin mereka, mempertahankan Nabi SAW, sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi Nabi SAW. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup kesimpulannya, banyak intibai yang akan diambil dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud yang berlaku pada bulan Syawal ini, antara yang penting perlu diingatkan dan diawasi, iaitu bahayanya apabila melanggar arahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangan yang pastinya akan membawa kepada kerugian dalam pertempuran. Ini terjadi dalam peperangan Uhud. Jika para pemanah di tempat oleh Rasulullah SAW di belakang tentera Badar tetap tidak berganjak di tempat mereka, sebagaimana yang diarahkan, nescaya tentera musyrik tidak dapat mengepung tentera Islam. Tentera musyrik juga tidak akan berjaya mengungkap kekalahan mereka pada permulaan pertempuran kepada kemenangan. Demikianlah kesan melanggar perintah pemimpin. Ia boleh melenyapkan peluang dan memberi kemenangan kepada musuh. Allah telah memberi amalan azab kepada orang-orang mukmin sekiranya mereka melanggar perintah Rasul mereka. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil hadith hasil mursalin. Qul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.